Kata Profesor Russell Barkley, nama yang lebih baik untuk ADHD adalah Executive Functions Deficit Disorder, iaitu gangguan berkaitan dengan fungsi eksekutif yang lebih luas daripada sekadar soal fokus dan hyperactivity. Fungsi eksekutif kedua ialah apa yang dikenali sebagai inhibition. Mungkin dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai perencatan. Inhibition bukanlah bermaksud semata-mata keupayaan untuk berhenti, tapi dia adalah asas penting kepada keupayaan kita untuk menyelia diri kita, self-regulate diri masing-masing. Macam mana kita kontrol diri kita. Dan ini adalah teras kepada fungsi-fungsi eksekutif yang lain. Dan kalau kita gunakan model fungsi eksekutif Profesor Russell Barkley, inhibition ini bukan satu tindakan tunggal, tapi dia adalah satu proses yang melibatkan sekurang-kurangnya 3 komponen yang saling berkait antara satu sama lain. Yang pertamanya adalah menghalang daripada gerak balas prepotent. Yang paling basic lah, maknanya kita boleh menghalang diri kita daripada bertindak balas terus kepada sesuatu yang terjadi. Seolah-olah ia sesuatu yang kita buat secara automatik, very impulsive, dalam keadaan tak fikir dulu sebelum buat. Kalau kita familiar dengan buku The 7 Habits of Highly Effective People, kita akan ingat bagaimana penulisnya menekankan tentang 3 bentuk reaksi seseorang kepada kejadian yang berlaku, iaitu reaktif, proaktif dan pasif. So yang pertama ni adalah reaktif. Inhibition diperlukan untuk mencegah seseorang daripada bertindak balas secara reaktif. Kemarahan, marah. Kesedihan, sedih. Kegembiraan, gembira. Seolah-olah reaksi kita tidak ada apa-apa yang mengawalnya. Kemudian yang keduanya ialah keupayaan untuk memberhentikan tindak balas yang sedang berjalan, yang sedang berlaku. Maknanya kita sedang bertindak, memberi reaksi kepada satu perkara, dan semasa kita melakukannya, kita sedar bahawa ia bukan tindakan yang patut diteruskan dan kita boleh memberhentikannya agar kita boleh fikir lain dan tukar cara ataupun tukar bentuk reaksi yang berbeza. Ini membolehkan seseorang untuk mengubah strategi tindak balas ataupun menangguhkan keputusan yang hendak dibuat terhadap sesuatu. Manakala yang ketiganya agak tricky sikit, dia merujuk kepada kemampuan kita untuk mengawal gangguan, interference control, iaitu semasa kita pause untuk fikir dulu apa tindakan, apa reaksi yang hendak kita buat terhadap satu-satu perkara, kita mampu untuk melindungi tempoh pause tersebut daripada gangguan luaran ataupun dalaman. Ini membolehkan fikiran kita fokus pada perancangan tanpa diganggu oleh peristiwa-peristiwa lain. Jadi daripada 3 komponen tadi, basically inhibition ini keutamaan dia adalah untuk membolehkan wujudnya satu tempoh pause agar ada ruang yang memisahkan di antara satu kejadian dan reaksi kita terhadap kejadian tersebut. Tanpa inhibition, seseorang itu akan bertindak tanpa berfikir, tanpa kawalan diri. Inhibition ini muncul dalam bentuk yang berbeza di antara kanak-kanak dan juga orang dewasa. Bagi kanak-kanak, inhibition ini mungkin banyak melibatkan pergerakan fizikal, motor. Jadi kanak-kanak ni mungkin susah nak kontrol diri dia supaya dia boleh duduk diam ketika dia perlu duduk diam, sentiasa berlari, memanjat, bertindak seolah-olah dia itu digerakkan oleh motor, enjin. Kanak-kanak juga mungkin susah nak menunggu giliran ketika bermain, sentuh barang kepunyaan kawan tanpa kebenaran dan bertindak tanpa memikirkan bahaya fizikal yang menanti. Profesor Russell Barkley kata perumpamaan kepada gangguan inhibition ini adalah seperti sebuah kereta lumba yang bergerak laju tetapi ada masalah brake, kekurangan cecair brake untuk berhenti. Tetapi bagi orang dewasa, apabila usianya meningkat, hyperactivity motor yang jelas kelihatan dalam bentuk gerakan fizikal ini mungkin berkurang. Tetapi dia berubah menjadi gelora dalaman ataupun jika keluar, dia lebih keluar dalam bentuk verbal. Antaranya, individu ADHD dewasa mengalami kegelisahan yang berterusan, internal restlessness. Dia tak adalah panjat-panjat perabot kan, tapi tak boleh nak berhenti berfikir, sentiasa gelisah, tak boleh nak relax dan perlu sibuk melakukan sesuatu sepanjang masa. Ada setengahnya pula menjadi impulsif bercakap sebelum berfikir, menyampuk, memberikan komen yang kemudian
dikesali. Orang kata cakap tu macam tak berlapis. Individu dewasa juga disebabkan oleh siapa dia dalam keluarga, di tempat kerja. Dia juga mungkin melakukan banyak keputusan tanpa cukup berfikir. Begitu impulsif dalam keputusan yang dibuat terhadap sesuatu. Sekecil nak beli ataupun tidak beli, ataupun dalam perkara-perkara yang lebih besar dan ada risiko yang lebih serius. Jadi sama ada kanak-kanak ataupun dewasa, individu ADHD dalam kategori inhibition ini sering gagal menghalang reaksi emosi awal dia, dan ini menyebabkan mereka kelihatan seperti cepat marah, mudah kecewa, kurang sabar dan mempunyai toleransi yang rendah terhadap tekanan pada satu-satu masa. Satu benda yang agak teknikal, saya ingat Profesor Russell Barkley ada mengatakan bahawa jika seseorang itu impulsif dalam tindakan, dia juga impulsif dalam emosi, kerana emosi dan tindakan itu adalah satu unit yang sama. Dan ketika saya membuat rakaman video ini, kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang dengan formulanya sendiri yang bermanfaat untuk individu ADHD menambah baik gangguan pada inhibition yang kita bincangkan ini. Kita tahu Nabi SAW mengingatkan kepada umat Islam yang berpuasa bahawa kita berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga kita melatih diri kita untuk menghalang percakapan yang sia-sia, bercakap perkara yang lucah, dan bukan setakat itu, apabila dia membabitkan individu lain yang ajak kita bergaduh, yang provoke kita, baginda ingatkan kepada kita untuk self-talk dengan mengatakan inni so'im, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Kelebihan yang ada pada latihan ini di bulan Ramadan ialah kita ada satu dorongan yang lebih tinggi. Mengapa kita nak memanfaatkan bulan Ramadan untuk tingkatkan keupayaan mengawal diri inhibition ini, ialah apabila ia bukan semata-mata satu skill yang kita nak pakai dalam kerja ataupun dalam belajar, ketika kita bersosial, tetapi dia adalah sesuatu yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nama kepada proses berkenaan ialah takwa, yang kita ini diberikan sebulan Ramadan untuk mencapainya. Dan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Saya rasa antara kelebihan yang ada yang boleh dinikmati dan dimanfaatkan oleh individu ADHD ialah selepas dia mengetahui tentang ADHD dan berusaha untuk mengawal dirinya dengan lebih baik, dia menjadi orang yang lebih berhati-hati, lebih peka terhadap tindak tanduknya, yang mana inhibition ini adalah masalah besar yang dihadapi termasuk oleh individu neurotypical yang sedang hidup bersama dengan kita dalam dunia yang penuh dengan distraction, rangsangan yang menjadikan kita semakin impulsif dalam kehidupan seharian.